Vladimir Putin percaya bahawa dia sedang menghantar mesej yang kejam dengan mengebom gereja pada hari Jumaat Agung. Tetapi, Ukraine baru sahaja memberikan pembalasan yang paling hebat dalam satu tindakan balas yang besar dan belum pernah berlaku sebelum ini. Pasukan Ukraine baru sahaja melancarkan serangan bersejarah menggunakan kawanan drone jarak jauh sepenuhnya mengatasi pertahanan udara Rusia dan memusnahkan pelabuhan Laut Hitam terpenting Kremlin. Jentera perang Rusia kini secara rasmi sedang nazak. Serangan ini begitu meluas sehingga Putin kini merayu negara-negara barat supaya menghentikan Ukraine daripada menyerang pelabuhan minyaknya. Keadaan kini telah berubah secara rasmi. Dan cerita kita bermula dengan kesilapan yang dibuat oleh Putin. Pada awal bulan ini, Putin menyerang Kharkiv dengan drone Rusia. Serangan itu berterusan selama lebih daripada 24 jam. Dan kami merekodkan 21 serangan yang berlaku di bandar itu. Orang Rusia menyasarkan infrastruktur kritikal, hotel, kedai, bangunan apartmen dan juga sebuah gereja. Kemudian, Putin mengambil langkah lebih jauh. Hanya 2 hari selepas serangan di Kharkiv, Rusia menyerang lagi. Ia adalah hari Jumaat Agung dan Rusia menyerang 2 lagi gereja Kristian Ortodoks yang sedang memperingati hari suci itu. Salah satu daripadanya musnah sebahagiannya, seperti yang anda boleh lihat dari gambar di skrin anda, dan satu lagi mengalami kerosakan. Penting untuk dinyatakan bahawa ini bukan bangunan baru. Satu gereja dibina pada awal tahun 1900-an dan satu lagi dibina pada akhir tahun 1800-an. Ini bermakna gereja-gereja ini telah bertahan semasa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, penjajahan Nazi, tetapi kini Rusia sedang cuba memusnahkannya. Nasib baik, kali ini Ukraine sebenarnya mempunyai jawapan. Dan ia adalah jawapan yang Putin tidak jangka. Baru malam tadi, Ukraine melancarkan serangan drone besar-besaran ke arah Crimea yang diduduki dan selatan Rusia. Ini adalah bahagian penting dalam ekonomi perang Rusia. Kamu lihat, betul-betul di Laut Hitam, Rusia menggunakan salah satu pelabuhannya untuk mengeksport banyak minyaknya yang dikenakan sekatan. Dan itulah yang sebenarnya menjadi sasaran Ukraine. Lihatlah pelabuhan ini selepas serangan itu berlaku. Ia kelihatan seperti adegan daripada sebuah filem. Ini adalah pelabuhan utama Rusia di Laut Hitam di Novorossiysk. Ia telah mengalami salah satu serangan paling hebat dalam perang setakat ini. Pertahanan udara Rusia gagal dengan teruk, sehingga penyokong perang Rusia sendiri kini mengkritik kegagalan ini. Ini adalah sesuatu yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Dan selain itu, Rusia sedar bahawa mereka tidak lagi mampu menyaingi drone Ukraine. Ini bukan tahun 2022. Inovasi drone Ukraine telah jauh mengatasi keupayaan Rusia dan Putin sedang membayar harga yang tinggi untuknya. Anda lihat, 6 daripada 7 tempat pemuatan minyak di terminal ini telah rosak. Ini adalah tempat yang digunakan oleh orang Rusia untuk memuat dan memunggah kapal tangki. Jadi, pada dasarnya, ia adalah infrastruktur kritikal. Selain itu, serangan tersebut juga mengenai saluran paip, unit kawalan dan stesen pemantauan minyak. Kebakaran besar telah berlaku di seluruh pelabuhan. Ini bermakna kita tidak akan tahu sejauh mana kerosakan yang berlaku sehingga kebakaran itu dipadamkan. Ini adalah penjelasan penuh mengapa serangan ini sangat penting. Anda lihat, Rusia mempunyai 3 lokasi utama untuk mengeksport minyak dan produk minyak ke arah barat. 2 daripadanya, Primorsk dan Ust-Luga, terletak di Laut Baltik, iaitu di utara Rusia, berhampiran Saint Petersburg. Dan yang terakhir ialah Novorossiysk, iaitu di selatan Rusia, di pelabuhan Laut Hitam. Ketiga-tiga lokasi ini mengendalikan kira-kira 60% daripada semua ekspor minyak Rusia. Dan dalam 2 minggu terakhir, Ukraine telah berjaya menyerang ketiga-tiga lokasi tersebut. Tiada apa yang lebih strategik untuk ekonomi Rusia selain pelabuhan-pelabuhan ini. Dan itu bermakna ia sangat dilindungi. Tetapi walaupun begitu, dalam 2 minggu terakhir, pasukan Ukraine telah berjaya menembusi pertahanan Rusia sekurang-kurangnya 7 kali. Itu bermakna 1 serangan setiap 2 hari. Ekonomi Rusia memang tidak dapat berfungsi dengan pengepuman seperti ini ke atas infrastruktur kritikal. Dan walaupun saya sebut infrastruktur kritikal, saya rasa itu masih tidak menggambarkan betapa pentingnya pelabuhan-pelabuhan ini. Dan sebab perkara ini berlaku adalah kerana keupayaan Ukraine untuk melancarkan serangan jarak jauh kini lebih hebat daripada pertahanan udara Rusia.
Dan selain itu, Ukraine sedang meningkatkan keupayaannya dan menyesuaikan diri lebih cepat daripada Rusia boleh memperbaiki dan menyesuaikan diri. Sekarang adalah penting untuk dijelaskan. Pelabuhan-pelabuhan itu belum musnah sepenuhnya. Tetapi menurut penilaian pakar dalam talian, ia menunjukkan bahawa ia akan mengambil sekurang-kurangnya setahun untuk membaiki sebahagian kerosakan yang berlaku dalam 2 minggu terakhir. Dan berdasarkan imej satelit, kita boleh mengira secara kasar bahawa 10% daripada jumlah kapasiti pelabuhan tidak dapat digunakan selama berbulan-bulan dan lagi 20 hingga 30% tidak dapat digunakan sekurang-kurangnya selama beberapa minggu. Semua ini bergantung kepada seberapa cepat Rusia boleh membaiki. Tetapi di sinilah kita juga perlu ingat bahawa sementara Rusia sedang membaiki semua ini, pihak Ukraine boleh melancarkan lebih banyak drone dan menyerang pelabuhan itu sekali lagi. Jadi semua pengiraan yang kita lakukan adalah berdasarkan semua serangan yang telah berlaku sekarang. Ia tidak mengambil kira sebarang serangan akan datang yang akan dilakukan oleh Ukraine. Dan di atas semua ini, dalam tempoh 2 minggu yang sama, Ukraine juga telah menyerang 3 loji penapisan minyak utama Rusia. Semua ini pada asasnya mengganggu keseimbangan pengeluaran dan ekspor minyak Rusia, mewujudkan kelemahan dalam sistem. Maksudnya, jika Rusia tidak dapat menapis minyak, mereka tidak boleh mengekspornya. Jika Rusia tidak dapat mengekspor minyak, mereka pada dasarnya akan kehabisan ruang simpanan, betul? Apa maksud semua ini? Akan tiba satu tahap dalam keseluruhan sistem ini di mana Ukraine telah menyebabkan begitu banyak kerosakan sehingga Rusia terpaksa menutup ladang minyak mereka. Maksudnya semuanya sama ada rosak atau sudah penuh. Ruang simpanan sudah penuh, loji penapisan pun penuh atau tidak beroperasi. Dan itu bermakna Rusia memang tidak boleh menerima lebih banyak minyak ke dalam sistem mereka. Jadi mereka terpaksa menutup ladang minyak atau telaga minyak yang anda tahu sentiasa mengepam minyak. Dan apabila anda menutup sebuah telaga minyak, secara teknikalnya memang sangat sukar untuk membukanya semula. Sekarang, saya akan jujur. Saya bukan pakar minyak dalam apa-apa cara pun, jadi saya tidak tahu semua butirannya. Tetapi berdasarkan pembacaan penilaian pakar dalam talian, nampaknya Rusia memang tidak mahu menutup telaga minyak itu. Dan jika pertahanan udara Rusia terus gagal, mereka terpaksa melakukannya juga pada masa hadapan. Sekarang di sinilah saya ingin berkongsi dengan anda semua satu kenyataan menarik yang baru saja dikeluarkan oleh Presiden Zelensky yang membongkar hipokrasi Rusia di hadapan seluruh dunia. Sekarang, sebelum kita teruskan, saya ingin ingatkan anda untuk tekan butang suka dan langgan di bawah. Ia benar-benar sangat membantu kami dalam algoritma, terutamanya sekarang apabila saluran ini telah mengalami sedikit kesukaran sejak beberapa minggu lepas. Sekarang, mari kita teruskan dengan kenyataan ini. Masalah dengan orang Rusia ialah mereka suka bercakap tentang kompromi. Tetapi mereka tidak pernah mahu membuat kompromi. Mereka hanya tahu mengeluarkan ultimatum. Mereka mahu kami berundur dari wilayah kami yang berada di bawah kawalan kami. Tetapi sebab permintaan ini adalah kerana kerugian besar yang mereka alami. Mereka fikir, jika kami berundur, mereka tidak akan kehilangan ratusan ribu orang. Walaupun ini benar, kami tidak boleh berundur. Ini akan membawa risiko besar kepada kami. Rusia akan mendapat kedudukan yang lebih kukuh di Ukraine dan akan mula bersiap untuk penjajahan selanjutnya. Orang Rusia adalah penipu dan mereka sedang mempermainkan Presiden Trump. Saya 100% yakin bahawa orang Rusia mahu menjajah kami sepenuhnya. Itulah sebabnya kita perlu menghentikan mereka, mencapai gencatan senjata, membuat jaminan keselamatan yang kukuh dan kemudian membawa semuanya ke meja diplomasi. Inilah sebabnya serangan Ukraine sangat penting. Walaupun Putin tidak mahu berunding, dia mungkin terpaksa melakukannya jika dia tidak mempunyai cara untuk membiayai perangnya. Jika Rusia tidak dapat mendapat manfaat daripada harga minyak yang tinggi, maka tiada senario lain di mana Rusia boleh bertahan di bawah sekatan. Dan anda tahu tak, walaupun harga minyak telah naik akibat perang Iran, Rusia sebenarnya tidak begitu mendapat manfaat. Itu bukan saya yang kata. Itu sebenarnya datang daripada media Rusia. Dengar sendiri, ini adalah akhbar Rusia yang membincangkan hakikat bahawa bajet Putin sebenarnya tidak bertambah baik walaupun harga minyak kini melebihi $100 setong. Harga minyak yang tinggi akibat perang Iran masih belum meningkatkan ekonomi Rusia, menurut Komersant hari ini. Tajuk utama, petrodolar dalam perjalanan. Belanjawan masih belum merasai manfaat daripada perang di Timur Tengah. Pada Mac 2026, hasil minyak dan gas untuk belanjawan persekutuan menurun sebanyak 43% berbanding tempoh yang sama tahun lalu, menurut data yang diterbitkan oleh Kementerian Kewangan.
Sebab kegagalan kutipan cukai walaupun harga minyak tinggi adalah kerana pada bulan Mac, syarikat-syarikat membayar cukai berdasarkan anggaran harga minyak euro pada bulan Februari, iaitu $44.6 setong. Harga $77 setong pada bulan Mac akan mempengaruhi hasil pada bulan April. Sementara itu, bajet terus berada dalam keadaan sukar. Pada bulan Mac, sebanyak 60 bilion rubel lagi telah dibelanjakan dari dana kekayaan negara Rusia untuk menampung defisit. Apabila pendapatan tambahan diterima, keadaan sepatutnya akan bertambah baik. Menariknya, Moskovsky Komsomolets menyebut serangan dron Ukraine ke atas hub ekspor minyak Rusia di Ust-Luga dan Primorsk serta ke atas kilang penapisan minyak dan mengakui kesan negatif terhadap hasil ekspor minyak. Secara umumnya, boleh dikatakan bahawa serangan ke atas kemudahan penapisan minyak bukan tanpa kesan. Menjelang musim penanaman, kerajaan terpaksa membekukan ekspor petrol sehingga 1 Julai. Jelas bahawa euforia terhadap pendapatan tambahan daripada kenaikan harga minyak adalah sama sekali tidak berasas. Peristiwa-peristiwa menuntut anggaran yang jauh lebih sederhana. Dan teka apa? Disebabkan serangan yang berlaku di dalam Rusia hampir setiap hari, kini kita melihat bahkan golongan yang menyokong perang, pada dasarnya bekas tentera yang sebelum ini menyokong perang, kini secara terbuka mengakui bahawa Rusia sebenarnya tidak dipertahankan. Maksudnya, pertahanan udara Rusia telah merosot dengan teruk sehingga sebahagian besar negara, termasuk infrastruktur penting seperti pelabuhan yang kita bincangkan pada permulaan video, tidak dipertahankan dengan baik. Itulah realitinya. Rusia semakin kekurangan sistem pertahanan udara. Mereka semakin kehabisan peluru berpandu dan juga kehabisan apa sahaja yang boleh menghentikan drone dan peluru berpandu. Dengar ini. Ini daripada bekas kolonel Rusia. Apa yang perlu kita ingat? Sudah tiada lagi kawasan belakang, malah di hampir seluruh negara. Oleh itu, untuk lokasi semua pos kawalan dan kemudahan infrastruktur, dan secara umum kepada sistem pertahanan udara negara, penyebaran sumber material, keperluan yang sama sekali berbeza, mesti ditetapkan sekarang. Sekarang, dengan kaedah serangan udara moden, baik dari udara maupun dari laut, hampir seluruh wilayah negara sedang menjadi sasaran. Dari wilayah negara. Ini juga bukan kejadian terpencil. Berikut, seorang penulis blog Perang Rusia menjawab soalan jujur daripada penontonnya. Jawapan kepada mengapa begitu banyak drone terlepas ialah, kita mengalami kekurangan serius peluru berpandu pertahanan udara, terutamanya dalam unit pansir. Selalunya, kenderaan diletakkan tanpa peluru. Tidak ada salahnya bercakap terus terang. Sebenarnya, adalah memalukan jika tidak menyelesaikan masalah ini. Jawapan seperti inilah sebabnya Putin cuba menutup internet Rusia dan menutup Telegram. Dia tidak mahu orang ramai tahu apa yang sebenarnya berlaku dan mengapa mereka menderita akibat perang yang dia mulakan. Sebenarnya, Putin sedang menindas dengan begitu keras sehingga Rusia sedang berubah menjadi sebuah masyarakat distopia. Kita sedang melihat kip dashcam rakyat Rusia yang ditahan di sekatan jalan raya dan polis meminta mereka untuk membuka kunci telefon supaya dia boleh periksa sama ada mereka ada VPN atau kandungan terlarang dalam telefon mereka. Bukankah itu gila? Ini adalah sesuatu yang tidak berlaku walaupun setahun atau 2 tahun yang lalu. Tetapi sekarang, perang itu berlarutan dengan begitu teruk sehingga perkara ini berlaku. Dan bukan saya sahaja yang mengatakan begitu. Tonton sendiri klip itu. Lihatlah sendiri. Selamat sejahtera. Ini polis. Boleh kami lihat dokumen Anda? Tunjukkan lesen memandu Anda. Ini dia. Kami perlu periksa telefon Anda untuk kandungan terlarang dan VPN yang dipasang. Ini telefon anda untuk diperiksa bagi kandungan terlarang dan VPN. Dial pada telefon Anda bintang pagar 06 pagar. Kami akan periksa email telefon. Apa? Email telefon. Ulang sekali lagi. Bintang pagar 06. Kenapa? Email telefon untuk semak dengan pangkalan data. Nah, ini dia. Periksa. Apa benda mengarut yang kau cakap ni? Ini bukan mengarut. Saya rakam semua ini. Baiklah, rakamlah. Pegawai polis minta saya semak sesuatu dalam telefon saya. Dan apa sebenarnya yang sedang disemak? Email. Lihat, jika peranti mudah alih Anda hilang atau dicuri, Anda akan datang ke balai polis. Anda akan menulis kenyataan dan menyatakan email di dalamnya, yang merupakan yang pertama di sini. Oleh itu, ia akan dimasukkan ke dalam pangkalan data, dan apabila pemeriksaan dilakukan, kami hanya akan mengesahkan data tersebut. Sejujurnya, ia adalah satu kebimbangan yang agak meragukan.
Adakah saya sudah terangkan kepada Anda bagaimana ia berfungsi? Bagaimana dia? Saya sebenarnya tidak wajib pun. Jujurlah, Anda boleh periksa macam ini. Saya boleh buka kunci dan Anda boleh tengok. Sebenarnya anda memang wajib. Jangan nak tunjuk pandai di sini. Faham? Saya wajib. Saya bukan orang pandai. Faham? Saya rasa begitulah negara ini. Jadi bila pertahanan udara habis dan yang paling teruk, pertahanan udara yang Rusia ada pun sebenarnya tak berfungsi dengan baik. Malam tadi, semasa serangan Ukraine, peluru berpandu pertahanan udara Rusia secara tak sengaja terkena bangunan kediaman, bukannya drone Ukraine. Dan kita ada rakamannya. Tengoklah. Перемпон, блядь! Блядь, а sumpah ini memang pizda. Apa kejadahnya? Di sana. Jadi sekarang, apabila Putin tahu bahawa dia tidak dapat menghentikan drone Ukraine, Rusia kini meminta negara-negara barat untuk meyakinkan Ukraine supaya berhenti menyerang semua infrastruktur minyak penting ini. Siapa sangka, Putin melancarkan operasi ketenteraan khas selama 3 hari dan 4 tahun kemudian, dia merayu kepada barat untuk mendapatkan bantuan. Sekarang, sebab di sebaliknya mungkin kerana Ukraine benar-benar memusnahkan Rusia dalam serangan drone jarak jauh. Ini gambaran besarnya. Anda lihat, buat pertama kali dalam tempoh 4 tahun, Ukraine sebenarnya telah melancarkan lebih banyak drone jarak jauh ke wilayah Rusia berbanding Rusia melancarkan ke Ukraine. Itu berlaku pada bulan Mac. Lihat sahaja graf di skrin anda. Peningkatan pengeluaran drone Ukraine itu lebih pantas daripada apa yang pernah dicapai oleh Rusia. Hampir semua drone ini sedang dihasilkan secara tempatan di Ukraine oleh syarikat-syarikat Ukraine. Itu adalah kelebihan besar untuk kerajaan Ukraine kerana dengan cara itu, Ukraine tidak perlu meminta kebenaran daripada negara lain untuk menentukan sasaran yang boleh atau tidak boleh diserang oleh Ukraine. Mereka boleh terus membuat keputusan dan melancarkan drone serta memilih untuk menyerang apa sahaja yang memberi tekanan paling besar kepada Rusia. Itulah sebabnya pada bulan Mac, kita sebenarnya melihat Ukraine mula menyerang pelabuhan di Saint Petersburg, Laut Baltik dan juga di Laut Hitam. Malah, jika kita lihat semua data yang dikeluarkan oleh Rusia sendiri, kita boleh nampak serangan jarak jauh sebenarnya meningkat dengan drastik pada bulan Mac. Dan itu berdasarkan data Rusia. Bayangkan, Rusia tidak mempunyai insentif untuk membuat Ukraine kelihatan baik. Malah, mereka mempunyai insentif yang bertentangan. Jadi jika data Rusia menunjukkan perkara ini kepada kita, bayangkan apa kebenarannya. Inilah sebabnya, orang Rusia kini secara terbuka bercakap tentang kerugian sebenar dalam perang ini. Mereka sedar bahawa ia tidak berjalan seperti yang dirancang. Dan itu sepatutnya dijangka. Tiada negara, dan saya benar-benar maksudkan tiada negara, boleh muncul dalam keadaan lebih baik selepas bertahun-tahun perang yang berpanjangan. Secara semula jadinya, perang yang berpanjangan adalah sesuatu yang negara itu tidak rancang. Dan itu bermakna, rakyat Rusia kini merasai kesakitan akibat perang yang dimulakan oleh Putin. Dan mereka kini bercakap mengenainya secara terbuka. Sila dengar. Saya akan tekankan sendiri. Biar saya jelaskan mengenai kerugian sebenar dalam perang ini. Terdapat satu laporan yang dibentangkan di Kalechka. Berapa ramai orang yang telah dimobilisasikan tahun lepas? Tahun ini, lebih 400,000. Keadaan adalah seperti berikut. Lebih tepat lagi, mereka telah menandatangani kontrak. Keadaan sekarang ialah unit-unit tentera sedang dibentuk, termasuk dari pasukan peluru berpandu strategik, dan regimen senapang sedang dibentuk dari Direktorat Utama ke-12 dan sebagainya. Direktorat Utama ke-12 bertanggung jawab untuk penyimpanan senjata nuklear. Izinkan saya mengingatkan Anda bahawa, sebagai contoh, terdapat arahan daripada Presiden untuk menyelesaikan isu berkaitan orang hilang selewat-lewatnya pada 1 April, termasuk bantuan, dokumentasi, mengatur pencarian, dan sebagainya. Tiada apa-apa yang telah dilakukan. Kenapa? Kerana bagi ramai pegawai, ini akan menjadi satu tamparan hebat. Ini menunjukkan nisbah sebenar kerugian dan kos sebenar yang diperlukan untuk mencapai kejayaan mereka. Harga sebenar pencapaian ini. Kita masih belum mempunyai daftar anggota bersepadu. Saya bukan bercakap tentang bayaran, walaupun ada banyak isu di situ juga, tetapi tentang satu sistem di mana Anda boleh menjejak dengan jelas bila seseorang menandatangani kontrak, di mana mereka menjalani latihan, berapa hari, unit mana mereka berada, bila mereka hilang, dan sebagainya. Adakah dia hilang? Atau masih tiada rekod tentangnya lagi? Dia masih dikira sebagai askar aktif, dan seseorang sedang menerima wang untuknya. Sebagai contoh, Komander Brigade Rifle bermotor berasingan ke-128 Vladislav Nikiforov didakwa terlibat dalam skim seperti ini, menerima wang untuk askar yang telah gugur.
Dia berkongsi wang itu dengan pihak atasan dan semua orang berpuas hati. Dia berkongsi dengan pihak atasan sekarang. Untuk memahami mengapa Iran bertindak seperti sekarang, kita perlu kembali dan melihat bagaimana Iran boleh sampai ke tahap ini hari ini. Itu bukan sahaja bermaksud kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam berlaku. Sebenarnya, kita perlu pergi lebih jauh ke belakang ketika dinasti Qajar memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh golongan pemerintah pada masa itu masih memberi kesan kepada Iran hingga ke hari ini. Jadi, tahu tak? Itulah yang sedang kami lakukan dalam podcast berbilang bahagian kami yang baru sahaja dikeluarkan hari ini. Jadi, jika anda seorang yang berminat dengan sejarah Iran dan bagaimana kita sampai ke tahap sekarang, pastikan anda pergi dan dengar podcast itu. Anda boleh menontonnya dengan mengklik pautan di dalam deskripsi atau anda juga boleh menontonnya dengan mengklik skrin akhir di skrin anda. Ringkasnya, klik sahaja video yang ada di skrin anda.